Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai isu Abang Zaid Ma'arif, dia berada sihat, alhamdulillah. Tapi pihak SPRM telah memohon dan telah mendapatkan perintah lanjutan reman lagi 3 hari. Dan pada hari Selasa 8 hari bulan, kita akan mengetahui sama ada pihak SPRM akan meneruskan untuk menuduh ataupun tidak, ataupun melepaskan buat sementara waktu sehingga siasatan mereka selesai. Kepada ahli-ahli bersatu di luar tersebut, teruskan doakan supaya Abang Zaid Ma'arif sihat, dan kami telah pun menyampaikan pesan bahawa pihak ahli-ahli bersatu, khususnya saya percaya ahli Majlis Tinggi Bersatu, akan tetap teguh bersama dengan Abang Zaid Ma'arif. Dia kirim salam, family dia alhamdulillah semuanya sihat. Kita tunggu sehingga 8 hari bulan, hari Selasa, status Abang Zaid Ma'arif kita akan ketahui dan insya-Allah akan dimaklumkan oleh kami sebagai peguam bela beliau. Terima kasih.